Assalamualaikum kawan-kawan. Pernah tak nampak kuih ni? Ini dipanggil kuih wadai kiping. Wadai tu maksud dia kuih. Nama kuih tu kiping. Okay, ini menu orang Banjar selalu terdapat waktu jamuan-jamuan, waktu hari raya, waktu kenduri pengantin, waktu kenduri arwah, doa selamat. Biasanya orang Banjar buat kuih ni. Mula-mula saya masukkan 2 bungkus tepung pulut. Okey, kita dapat banyak tau. Boleh bagi jiran dan saudara mara. Okey, kemudian kita masukkan setengah cawan tepung gandum. Kita agak-agak je. Masukkan sedikit garam dalam 2 cubit. Agak-agak je ya. Okey, kita kacau-kacau dia lah. Kita gaul rata biar garam tersebati. Okey, yang ni adalah air panas suam ya, suam-suam kuku. Kemudian saya tuangkan ke dalam bekas kapur sirih, kapur makan. Kemudian kocak-kocak, kacau-kacau bagi dia larut sedikit dan kita tuangkan ke dalam tepung lah. Air kapur tu anggaran dalam 2 sudu besar ya, air kapur yang telah larut lah. Kemudian kita gaul rata dan kita tuangkan air suam-suam kuku tu ke dalam tepung tadi. Kita tuang sedikit demi sedikit. Kemudian bolehlah kita uli sehingga dia menjadi dough. Menjadi dough supaya dia tidak melekat lagi pada tangan. Maknanya dah okey lah tu. Okey, kemudian kita buat bulat kecil-kecil. Kemudian kita lepihkan di tengahnya. Seperti dalam video ni lah. Okey, kita buat sampailah habis. Okey, kita panaskan air di dalam periuk dan kita masukkan daun pandan bagi wangi air tu. Masukkanlah santan segar. Okey, kita masukkan gula merah anggaran setengah bungkus. Kalau nak letak gula nesek ke, gula kabung ke, gula Melaka ke, tak kisahlah. Kemudian kita agak-agak je masukkan gula pasir. Kemudian kita rasalah manis dia macam mana. Ikut cita rasa masing-masing. Kemudian dah mendidih tu baru kita masukkan butiran tadi ya, butiran tepung tu. Kita kacau pelan-pelan je. Okey, nak tahu masak tak masak, butiran tepung tu dia akan timbul. Okey. Kemudian kita masukkan 1 tin susu cair. Ini terpulang. Kalau nak rasa lemak, lagi berlemak kita masukkan susu cair. Tu tidak wajib ya, siapa suka je. Okey, butiran tu dah timbul, maknanya dia tepung kita tu dah masak. Okey, kuah pun dah mendidih, bolehlah kita angkat dan kita hidang. Dah siap pun. Terima kasih kawan-kawan kerana sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.